Abu gitu. Sedap je main dia. So, bila screen macam ni kan, memang dia dapat full screen lah. Landscape memang puas hati experience main kan. So, kalau korang nak beli kan, banyak lagi game menarik dalam ni. Ini antara game konsol yang jarang-jarang orang promote. Ini memang best gila. Konsol dia jenis landscape macam ni. Boleh pegang kiri kanan. Trigger button ada L1, L2, R1, R2. Ada audio jack, USB-C, OTG, card slot dan juga HDMI. Ha, ni ada HDMI guys. 21,000 memang banyak lah. Volume button kat sini. Tambah volume dia. Ni volume down, ST dan juga reset. Ini button select, button start. RGB light kan, ada RGB light. Dia punya konsol memang padu lah. ASP ada 55. And then banyak lagi kategori-kategori lain lah. Emulator lain banyak geng. Dua ni biasa aku main. Okay, korang tengok God of War, Tekken. Dan banyak lagi game-game retro yang memang legend. Gundam pun ada. Ini pun legend kat ni. Jom kita pergi PS pula. PS pun banyak, korang boleh tengok. Okay, kita try satu lah. Contoh kita try satu game. Yang ni. Cantik guys. Ringan gila guys. Senang nak bawa pergi travel mana-mana. Santai-santai, bosan-bosan kan. Aku main ni.